Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Masih yang sama juga, iaitu hari Jumaat 5 hari bulan September 2025 Masehi bersama dengan 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Hari kebetulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi rasul. Ini mula maghrib kemarin ni nak masuk maghrib pula dah, masuk dah 13 lah. Yang 13 Rabiul Akhir dah lagi maghrib nanti. Dia tengah baca tuan ini. Sekarang ni pukul 7.06 malam. Tak masuk 13 lagi lah pasal dia apa? Maghrib sempadan dengan maghrib Okey, seperti biasalah. Video untuk masa ni saya nak nak buat video daily report lah. Malam tadi lepas saja saya buat video penutup, tadi saya terus balik ke rumah. Tak terus tidur, duduk balik main internet ke apa semua, main suara apa semua, duduk main internet apa. Dia pagi sampailah dalam pukul 3 tu. Dekat 3 tu baru tidur. Dalam 2.50 baru tidur, bangun pukul 6.50 pagi tu baru gerak lah bangun tu. Kejut ngaget tu gerak tu, bangun mandi-mandi. Sampai subuh. Kemudian ajaknya tubik. Makan sarapan tu ajak nak tubik. Sampai pukul 10. Adik tu mana tu 19 dekat dah ada pukul 10 tu. Dia pun ngantuk tidur, baru tidur. 10 minit tu tidur. Terus dia negah bangun pukul 11.50. 11.30. 9.30. Tidur 9.30. Bangun 11.40 pagi. Bangun tu sajak nak tubik juga. Lepas tu duduk lagi ayah mari. Tak jadi dia tubik dah sekali. Terlelak pula. Pas makan tu terlelak pula. Pembinaan tu terlelak pula, sedar pula. Terlelak pula, tak tahu masa mana pula terlelak. Habis sedar pula tu. Dah sedar tu, dalam terlelak tu dalam pukul lebih kurang tu lah dekat pukul 12, dekat pukul 12. Terlelak. 12.50 pula baru sedar balik. Dah sedar balik 12.50. Makan mandi selalu. Mandi semaya dia. Pukul 1 tu terus lacak pergilah. Dan balik pukul 1 lacak pergi. Untuk semaya maghrib Jumaat. Lepas tu sudah semaya Jumaat tu, terus balik lah tu. Habis balik ke rumah, duduk relax tunggu. Tiba-tiba bagai siapa lah. Bukan bagai saya, bagai itulah. Tolong bayar lah. Bukan bagai orang. Bagai hak adik saya 2 orang tu lah. Hak tu. Hak seorang lagi dengan hak tu. Apa suruh siapa? Bayarkan duit lah. Bayar duit dia. Pasal duit dia ada. Dia ada tinggal duit. Dia tu dah ada 2 bulan lagi lah klik. Gitu. Ke luar negeri. Lepas tu waktu hak lain tu ada lagi. Duduk kerja kapung kat tu. Personal pula dah cerita. Tak apalah. Bukan kena pun. Lepas tu bukan pernah tengok kena pun. Okey, lepas tu saya tak sebut nama, tak sebut secara spesifik lah. Okey. Lepas tu apa? Panjang cerita pula dah. Duduk cerita kau benda lain pula dah. Lepas tu sungguh asar, semaya asar. Lepas semaya asar, mandi semaya asar. Lepas tu relax kejap tu. Terus lepas mandi semaya asar tu, pada pukul 5 tu terus mari ke sini, terus pergi ke pasar akar beli barang-barang tu. Lepas tu terus itulah beli barang sikit lah, ada barang makanan sikit. Makanan segera snack tu. Lepas tu beli sekali dengan buket lalu. Tak nak review buket lagi, terus sampai kepada Fatin Imami. Lepas tu mari saat itu cosplay tu buat review 2 hari tu, terus sampai kepada Nurul Syakila. Satu soalan itu Muhammad Atif tu dia tak ada rumah. Rutin tiap minggu baru ingat dia ada rutin. Satu family dia tu biasanya kalau Jumaat gini kan, dia biasanya dia akan balik kampung. Balik di Setiu tu. Abah dia tu orang jual telur ni lah.
mama dia tu, orang setiu tu, balik mengapung nenek tu lah, nenek mak dia lah, mak dia lah. Apa bagi apa? Nenek dia lah, nenek budak tu. Lepas dia bawa tu. Mak mati. Lepas tu tengok tak ada main tutup baju. Terus lepas tu saya pun ajak nak sapa ke dia tu. Terus pergi ke rumah ni lah. Nurul Fatih. Nurul Fatih. Nurul Syakila dah. Arisha. Nurul Syakila Arisha. Terus sampai pada dia lah. Hadiah tu. Okay, pada itu saja untuk sesi video hari ni. Video dari report kita untuk hari ni. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.